Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama dalam video Kuasa Sukses. Dan kali ini kita memperkatakan kenapa azam tidak berkesan. Kenapakah bila kita tetapkan sasaran, ia tidak berkualiti ataupun tidak melakukan perubahan dalam hidup kita. Saya telah berkongsi dengan anda bahawa salah satu perkara yang penting bila kita menetapkan sasaran ialah kita mesti meletakkan dalam ayat yang positif apa yang kita mahukan. Dan prinsip yang kedua yang penting ialah apabila kita menetapkan sasaran, kita kena pastikan sasaran tersebut ialah perkara dalam kuasa kawalan kita, iaitu sesuatu yang kita boleh kawal, sesuatu yang kita boleh kuasai. Ada orang yang menetapkan sasaran terhadap perkara di luar daripada kawalan mereka. Oh, saya nak pastikan supaya majikan saya hormat saya. So, dia nak mengubah majikannya supaya hormat dirinya. Bukan sesuatu yang dia boleh kawal. Ataupun dia kata, saya nak pastikan anak-anak saya tidak nakal lagi. So, ini matlamat yang tidak berkualiti sebab dia berkaitan dengan orang lain. Ataupun matlamat saya adalah untuk pastikan ekonomi dunia berubah. So, itu juga bukan matlamat, ia berkaitan dengan ekonomi dunia. Apabila kita menetapkan sasaran ataupun matlamat ataupun azam, kita kena pastikan perkara tersebut dalam kawalan kita. Apa kita boleh kawal? Apa kita boleh kawal? Kita boleh kawal fikiran kita sendiri, kita boleh kawal skill yang kita miliki, kita boleh kawal masa kita boleh kawal emosi kita boleh kawal wang kita sendiri, kita boleh kawal tindakan kita dan beberapa lagi perkara yang memang kita boleh kawal. Jadi fikirkan apa yang kita boleh kawal tentang diri kita dan tetapkan sasaran tentang ini. Dan tetapkan sasaran apa kita boleh lakukan dalam masa 6 bulan akan datang, 3 bulan akan datang, dalam masa 12 bulan akan datang. Jadi contohnya kalau anda katakan, oh saya mahu jadikan matlamat saya lah untuk pastikan anak saya tidak lagi nakal. So apa yang anda boleh kawal? Kita boleh kawal kemahiran kita mempengaruhi dan membimbing anak kita. Jadi matlamat yang sepatutnya ialah matlamat saya lah untuk pastikan saya menjadi seorang bapa ataupun ibu yang lebih prihatin terhadap keperluan anak, boleh membimbing anak dan mempengaruhi anak supaya anak lebih banyak mendengar kata-kata saya. Ataupun matlamat saya daripada menyatakan, oh matlamat saya untuk menjadikan bos saya hormat saya ataupun respect pada saya. Itu tentang orang lain. Jadi apa yang kita boleh kawal dalam matlamat saya ialah, apa yang boleh saya kawal ialah matlamat saya untuk menjadi seorang diri, seorang manusia, seorang pekerja yang lebih mempunyai beretika, berintegriti dan mempunyai reputasi yang baik di kalangan rakan-rakan dan juga majikan saya, sehingga majikan saya mengetahui reputasi saya tersebut. Jadi anda perlu ada matlamat yang kita boleh kawal terhadap diri kita. Fikirkan perkara yang anda boleh kawal. Contohnya skill apa yang anda nak pelajari dalam masa 3 bulan akan datang. Ataupun ada tak attitude ataupun sikap yang kita nak bentuk dalam diri kita dalam masa 3 bulan akan datang. Fikirkan. Dan apabila anda fokus kepada benda yang kita boleh lakukan dalam hidup kita, lama-kelamaan anda akan dapati bahawa dimensi hidup anda semakin membesar, dan semakin anda memfokuskan kepada apa yang anda boleh kawal, semakin kuat kuasa azam yang anda akan boleh perolehi. Kerana apa? Apabila anda boleh menguasai minda anda akan mula kenal siapa diri anda. Dan apabila anda mula kenal siapa diri anda akan serlahkan kuasa sebenar dalam diri anda. Anda boleh berkongsi dengan saya kisah-kisah yang menarik dalam page Facebook saya di Fazli Yusof Kuasa Sukses NLP, dan saya akan menghargai apa yang anda kongsikan di Facebook tersebut. Bertemu lagi bersama saya dalam siri video seterusnya. Salam sukses, salam kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.